Pernahkah anda mengalami saat-saat di mana anda terfikir tentang seseorang dan tiba-tiba mereka menelefon anda? Atau mungkin anda terus-menerus melihat urutan nombor yang sama, seperti 1111 atau 444 di mana-mana sahaja anda pergi, pada jam, plat nombor ataupun resit. Ramai di antara kita menolak pengalaman ini sebagai kebetulan semata-mata, satu permainan rawak alam semesta. Tetapi bagaimana jika saya katakan kepada anda bahawa ini bukanlah kebetulan? Bagaimana jika ini adalah mesej isyarat yang dihantar khusus untuk anda daripada alam semesta yang hidup, cerdas dan responsif? Fikiran kita sering terperangkap dalam logik bahawa dunia luar adalah jentera yang tidak berperasaan dan kita hanyalah subjek yang melalui kehidupan secara rawak. Kita diajar untuk mempercayai apa yang kita boleh sentuh dan lihat dan mengabaikan bisikan halus dari realiti itu sendiri. Dengan menolak peristiwa ini sebagai kebetulan, kita sebenarnya sedang mengabaikan satu dialog yang cuba diadakan oleh realiti dengan kita. Kita menutup pintu kepada satu bahasa yang jauh lebih mendalam, bahasa simbol dan getaran. Masalahnya bukanlah alam semesta ini senyap. Masalahnya ialah kita telah lupa cara untuk mendengar. Kita terlalu sibuk, terlalu ragu-ragu, terlalu terikat dengan realiti fizikal sehingga kita terlepas pandang matriks makna yang lebih besar yang sentiasa berkomunikasi dengan kita, membimbing kita dan mengesahkan jalan kita. Hari ini kita akan membuka semula saluran komunikasi itu. Kita akan belajar bahasa alam semesta. Jawapannya terletak pada pemahaman bahawa peristiwa-peristiwa ini yang dikenali sebagai sinkronisiti adalah isyarat keselarasan. Sinkronisiti adalah mesej daripada apa yang saya panggil matriks makna yang hidup. Ia bukanlah peristiwa luaran yang rawak, tetapi cerminan langsung dari keadaan dalaman anda. Apabila anda mula mengalami peningkatan sinkronisiti, ia adalah petanda yang jelas bahawa dunia dalaman anda, fikiran, emosi dan tenaga anda mula sejajar dengan dunia luaran. Anda sedang memasuki satu aliran, satu dialog dengan realiti. Peristiwa ini seringkali meningkat semasa tempoh perubahan peribadi yang besar atau apabila anda berada di ambang satu penemuan penting. Ia seolah-olah alam semesta sedang memberitahu anda, ya, anda berada di landasan yang betul. Teruskan. Mekanismenya berakar umbi dalam idea bahawa segala-galanya adalah tenaga. Fizik kuantum memberitahu kita bahawa pada tahap paling asas, realiti bukanlah jirim pepejal tetapi getaran tenaga dan maklumat. Fikiran dan perasaan anda juga adalah tenaga. Ia mempunyai frekuensi getaran yang unik. Apabila getaran dalaman anda berubah, apabila anda mula beroperasi dari tempat cinta, kepercayaan atau tujuan, anda secara literal mengubah isyarat tenaga yang anda pancarkan. Alam semesta, sebagai medan tenaga yang responsif, menangkap isyarat ini dan membalas dengan mencerminkan kembali kepada anda dalam bentuk sinkronisiti. Persepsi anda terhadap tanda-tanda ini menjadi lebih tajam apabila anda terbuka kepadanya. Ia seperti menala radio ke stesen tertentu. Apabila frekuensi anda betul, mesejnya datang dengan jelas. Tetapi mengapa kita sering tidak menyedari dialog ini? Penghalang terbesar terletak jauh di dalam minda separa sedar kita. Ahli neuroscience mengesahkan bahawa sekitar 95% daripada tingkah laku harian kita, keputusan, reaksi dan kepercayaan kita dikawal oleh program yang berjalan secara automatik dalam minda separa sedar. Program-program ini dibentuk pada zaman kanak-kanak kita berdasarkan pengalaman, memori emosi dan apa yang kita pelajari tentang cara dunia berfungsi. Jika anda telah diprogramkan untuk mempercayai bahawa dunia ini adalah tempat yang rawak dan tidak bermakna,
atau bahawa anda tidak berkuasa untuk mempengaruhi realiti anda, maka itulah penapis yang akan anda gunakan untuk melihat dunia. Minda separa sedar anda akan secara aktif menolak atau mengabaikan sebarang bukti yang bercanggah dengan program teras ini. Inilah sebabnya mengapa perubahan sebenar bukan hanya tentang berfikir positif. Ia memerlukan pengkondisian semula yang mendalam. Identiti anda, kisah yang anda ceritakan kepada diri sendiri tentang siapa anda, bertindak sebagai magnet yang menarik realiti yang sepadan. Jika identiti anda berakar pada keraguan atau kekurangan, anda akan menarik pengalaman yang mengesahkannya dan anda akan buta terhadap tanda-tanda keselarasan yang sentiasa ada. Untuk benar-benar membuka diri kepada bahasa synchronicity, anda mesti bersedia untuk mempersoalkan identiti lama anda dan menulis semula program-program yang tidak lagi memberi khidmat kepada anda. Anda mesti beralih daripada menjadi mangsa keadaan kepada menjadi peserta aktif dalam penciptaan realiti anda. Jadi, bagaimana kita boleh mula mengubah program ini dan menajamkan persepsi kita terhadap tanda-tanda ini? Langkah praktikal pertama adalah dengan menetapkan niat yang jelas. Mulakan hari anda dengan menyatakan kepada diri sendiri dan alam semesta, hari ini saya terbuka untuk menerima bimbingan. Saya memilih untuk melihat tanda-tanda keselarasan di sekeliling saya. Niat ini bertindak seperti arahan kepada minda separa sedar anda. Neuroscience menerangkan ini melalui konsep yang dipanggil perhatian selektif. Otak kita mempunyai sistem penapisan yang dikenali sebagai Reticular Activating System atau RAS yang menentukan apa yang kita perhatikan daripada jutaan bit maklumat di sekeliling kita. Apabila anda menetapkan niat untuk melihat synchronicity, anda sedang memprogram RAS anda untuk mencari bukti yang sepadan. Kedua, mula simpan jurnal synchronicity. Apabila anda mengalami sesuatu yang terasa seperti kebetulan yang bermakna, melihat nombor berulang, mendengar lagu yang relevan atau terserempak dengan orang yang tepat pada masa yang tepat, catatkannya. Tulis apa yang berlaku dan yang lebih penting, apa yang anda sedang fikirkan atau rasakan pada saat itu. Ini bukan sekadar untuk merekodkan peristiwa. Ia untuk melatih minda anda mengenali corak. Akhir sekali, apabila satu tanda muncul, berhenti seketika dan tanya soalan yang berkuasa. Apakah mesej di sini untuk saya sekarang? Apakah yang sedang alam semesta cerminkan kembali kepada saya tentang keadaan dalaman saya? Ini mengubah anda daripada pemerhati pasif kepada peserta aktif dalam dialog. Anda mula terlibat dengan bahasa simbolik realiti, mencari makna dan bukan hanya mencatat kebetulan. Untuk memahami sepenuhnya bagaimana ini berfungsi, kita perlu meneroka kerangka saintifik dan rohani yang lebih mendalam. Mari kita mulakan dengan fizik kuantum. Eksperimen celah ganda yang terkenal menunjukkan sesuatu yang membingungkan. Zarah subatom berkelakuan berbeza apabila ia diperhatikan. Apabila tidak diperhatikan, ia wujud sebagai gelombang kebarangkalian. Apabila diperhatikan, ia runtuh menjadi zarah tunggal di satu lokasi. Ini dikenali sebagai kesan pemerhati. Walaupun ini adalah metafora, ia memberikan kita satu cara yang hebat untuk memahami bagaimana kesedaran kita berinteraksi dengan realiti. Kesedaran anda, tumpuan perhatian anda seolah-olah mempunyai keupayaan untuk mempengaruhi medan kuantum tenaga di sekeliling anda, meruntuhkan potensi tak terhingga kepada pengalaman sebenar. Satu lagi konsep ialah jalinan kuantum yang Einstein sebut sebagai tindakan menyeramkan dari jauh. Dua zarah yang terjalin kekal terhubung secara serta-merta, tidak kira sejauh mana jaraknya. Apa yang berlaku kepada satu serta-merta memberi kesan kepada yang lain. Ini menunjukkan bahawa
pada tahap asas segala-galanya di alam semesta ini saling berkaitan dalam satu jaringan yang tidak kelihatan. Kesedaran anda tidak terpisah dari dunia. Ia adalah sebahagian daripada jalinan ini. Fikiran dan perasaan anda menghantar riak melalui medan ini. Ajaran kerohanian purba telah lama bercakap tentang kebenaran ini. Falsafah Vedanta bercakap tentang Brahman, kesedaran sejagat yang menjadi asas kepada semua kewujudan. Alkitab menyatakan kerajaan Tuhan ada di dalam dirimu. Ini semua menunjukkan idea yang sama. Alam semesta bukanlah sesuatu di luar sana. Ia adalah satu medan kecerdasan yang anda adalah sebahagian daripadanya. Dari perspektif psikologi, Carl Jung yang mencipta istilah synchronicity juga memperkenalkan konsep numinosity. Numinosity merujuk kepada sensasi fizikal yang dicas dan penuh perasaan kagum yang sering mengiringi synchronicity sejati. Ia adalah rasa meremang bulu roma, denyutan di dada atau rasa pasti yang mendalam. Inilah cara badan anda memberitahu anda, perhatikan. Ini penting. Ia membezakan synchronicity daripada pengecaman corak biasa. Bagaimana anda mengintegrasikan pemahaman ini ke dalam kehidupan seharian anda? Kuncinya adalah dengan mengubah synchronicity daripada sesuatu yang anda perhatikan kepada sesuatu yang anda hayati. Apabila anda melihat satu tanda, jangan hanya berfikir, oh, itu menarik, berhenti, bernafas. Rasakan tenaga di sebalik tanda itu. Jika anda terus melihat simbol burung hilang, misalnya, jangan hanya melihatnya sebagai burung. Selami kualiti burung hilang, penglihatan, kebebasan, perspektif yang lebih tinggi. Tanya diri anda, di manakah saya dijemput untuk melihat hidup saya dari perspektif yang lebih tinggi? Di manakah saya perlu menuntut kebebasan saya? Synchronicity adalah bahasa simbolik yang sangat peribadi. Ia tidak memberikan jawapan langsung seperti peta jalan. Sebaliknya, ia membangkitkan kesedaran yang lebih mendalam. Ia menggunakan simbol untuk memintas minda logik dan bercakap terus kepada jiwa anda. Tujuannya bukan untuk memberitahu, tetapi untuk mengubah. Setiap tanda adalah cerminan perjalanan dalaman anda pada masa itu. Ia menjemput anda untuk menyelaraskan tindakan luaran anda dengan kebenaran dalaman anda yang sedang muncul. Jadikan ini satu amalan interaktif. Apabila anda berhadapan dengan keputusan, minta tanda kejelasan daripada alam semesta. Kemudian, lepaskan dan perhatikan. Perhatikan perkataan yang anda dengar, imej yang anda lihat, atau perasaan yang timbul. Alam semesta sentiasa menjawab. Tugas anda adalah untuk menjadi penerima yang peka. Dengan melakukan ini, anda beralih daripada mengharapkan bimbingan kepada bekerjasama secara aktif dengan kecerdasan alam semesta. Anda menjadi rakan kongsi dalam tarian penciptaan. Semasa anda mendalami amalan ini, anda mungkin akan perasan sesuatu yang menarik. Synchronicity akan mula berganda dan meningkat, terutamanya semasa tempoh perubahan hidup yang besar. Apabila anda menukar kerjaya, memulakan hubungan baru, atau melalui kebangkitan rohani, tanda-tanda itu seolah-olah berada di mana-mana. Ini bukanlah kebetulan. Tempoh ini adalah apa yang boleh kita panggil anjakan garis masa. Apabila getaran dalaman anda berubah secara mendadak, apabila anda melepaskan kepercayaan lama dan memeluk identiti baru, dunia luaran anda mesti menyusun semula dirinya untuk sepadan dengan frekuensi baru anda. Peningkatan sinkronisiti semasa masa-masa ini berfungsi sebagai pengesahan dan panduan. Ia adalah sistem navigasi alam semesta yang memberitahu anda bahawa anjakan sedang berlaku dan anda disokong. Walau bagaimanapun, di sinilah keraguan sering menyelinap masuk. Minda logik anda akan cuba mencari penjelasan rasional. Ia akan berkata, ini hanya bias pengesahan. Anda hanya melihat apa yang anda mahu lihat. Adalah penting untuk tidak melawan keraguan ini.
Akuinya, tetapi jangan biarkan ia mengawal anda. Kembali kepada perasaan itu, kepada numinosity. Badan anda tidak berbohong. Ingat, sinkronisiti tidak menggantikan keperluan untuk keberanian dan tindakan peribadi. Ia tidak akan membuat keputusan untuk anda. Sebaliknya, ia mencerminkan keselarasan pilihan anda. Ia adalah lampu hijau alam semesta. Tanda-tanda itu mengesahkan jalan, tetapi anda masih orang yang perlu berjalan di atasnya. Ia adalah gabungan antara kepercayaan ilahi dan tindakan manusia. Dengan mempercayai tanda-tanda itu dan mengambil langkah yang diilhamkan, anda mengukuhkan dialog anda dengan alam semesta, mewujudkan satu gelung maklum balas yang positif, di mana lebih banyak keselarasan membawa kepada lebih banyak keyakinan, dan lebih banyak keyakinan membawa kepada lebih banyak keselarasan. Kesimpulannya adalah penting untuk memahami bahawa sinkronisiti sengaja tidak lengkap. Ia seperti kepingan teka-teki. Alam semesta jarang memberikan anda gambaran keseluruhan sekaligus. Mengapa? Kerana tujuannya bukan untuk memberikan anda semua jawapan, tetapi untuk memupuk pergerakan, pertumbuhan dan rasa ingin tahu yang berterusan. Jika anda diberi keseluruhan peta, perjalanan itu tidak akan mempunyai makna. Setiap kepingan teka-teki, setiap sinkronisiti direka untuk memberi inspirasi kepada langkah anda yang seterusnya, untuk mencetuskan soalan seterusnya, untuk membawa anda lebih mendalam ke dalam penemuan diri anda. Mesej terasnya ialah ini: anda bukanlah subjek di dunia yang rawak, tetapi peserta aktif dalam dialog dengan alam semesta yang bermakna. Pengalaman anda bukanlah satu siri kemalangan, tetapi satu perbualan yang terungkap. Nilai sebenar dalam memahami ini ialah ia memberi anda kuasa. Ia mengubah perspektif anda daripada mangsa kepada pencipta bersama. Ia membolehkan anda mentafsir pengalaman anda bukan sebagai baik atau buruk, tetapi sebagai maklum balas yang boleh membimbing evolusi peribadi anda. Oleh itu, saranan saya kepada anda adalah ini: berhenti mencari gambaran yang lengkap, berhenti cuba untuk memikirkan semuanya. Sebaliknya, peluklah setiap serpihan, setiap tanda, setiap kebetulan yang bermakna sebagai alat untuk transformasi. Apabila satu tanda muncul, jangan hanya perhatikannya, hayatinya, jelmakannya. Jika anda terus melihat tanda-tanda kelimpahan, jangan hanya menunggu wang datang. Bertindaklah dan rasalah kelimpahan itu sekarang. Jadilah tenaga yang dicerminkan oleh tanda-tanda itu kepada anda. Dengan cara ini, anda tidak lagi hanya mengikuti tanda-tanda. Anda menjadi tanda itu. Anda secara sedar mengambil bahagian dalam perjalanan anda sendiri yang sedang terungkap, menari dalam harmoni sempurna dengan alam semesta yang sentiasa menyokong anda.